Tempat berarak pertemuan pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Lelaki diarak dulu. Pengantin perempuan dikurung supaya dicari oleh pengantin lelaki. Di sebalik ini tirai ini ada pengantin perempuan. Kak Noh selak dari bawah. Ni pengantin perempuan. Ni semua yang jaga pengantin supaya pengantin ditangkap kemudian. Ini ialah pelamin tradisional orang asli. Ni. Tapi pelamin moden pun ada. Ini kita letak sebagai mengingati tradisi orang asli. Ni tetamu belum ramai lagi sebab dia masa awal. Ni pihak lelaki dah sampai untuk mencari pengantin perempuan. Mana anak-anak? Duit siling akan ditabur dan anak-anak akan mengutipnya. Itu adalah salah satu tradisi. Anak-anak tunggu ya. Dia akan tabur duit. Dan anak-anak dipanggil. Wariut kurau. Lawan. Diorang bersilat dulu, nanti dia berjabat tangan, nanti duit akan ditabur. Alah. Duit ditabur. Duit dan gula. Budak-budak pandai, dia orang tak ambil gula, dia orang ambil duit aja. Nampak? Okey, dia orang mula masuk pihak lelaki untuk dia cari pengantin perempuan. Dia akan keliling 7 kali untuk sambut pengantin perempuan. Okey, dia akan mula mengelilingi kurungan tu dan pengantin lelaki akan menyambut setelah 7 pusingan. Ini pengantin lelaki, anak buah Kak Noh, anak sepupu. Ini pihak lelaki Ini pihak lelaki dari kampung Kak Noh. Ini sepupu Kak Noh. Ini semua waris-waris dari Sungai Kurau. Kurau. YouTube. Ini adik ipar Kak Noh.
7 kali ya. Dia orang pusing 7 kali. Dia keliling dulu, baru mereka akan, pihak lelaki akan cari celah yang ada yang terbuka untuk menangkap pengantin perempuan. Yang pikul ni adalah adik Kak Noh yang merupakan wali pada pengantin lelaki. Ni round yang kedua. Cakap tak kuat round kedua. Okey, ni pengantin akan pergi ke tetamu-tetamu untuk diberikan sagu hati di tangan mereka. Mereka akan pegang waris-waris yang datang nak bagi sagu hati. Tak kisah jumlahnya, RM1 boleh, terlebih pun boleh. Terserah pada tetamu-tetamu yang datang. Ni, nampak tak tangan diorang pegang anak sapu tangan, dan diorang akan pergi ke tetamu dan tetamu akan bagi duit dan mendoakan mereka. Satu itulah, semua tetamu dia akan pergi. Dan ini para ibu yang tadi ada bunga yang dijunjungkan, yang itu akan dibagikan kepada lembaga adat. Dalam bunga tu ada telur dari pengantin lelaki dan perempuan, ada kuih, ada pulut kuning, pulut merah dan pulut putih. Kita bungkus dan satukan. Nanti kita akan bagi kepada lembaga adat. Memang ramai kan kawan. Ni Kak Noh dah berapa hari beginilah keadaan kami. Dah penat. Baru Kak Noh buka Kak Noh. Okey, ni. Ini dia kan kawan. Dari tadi Kak tak tunjuk muka Kak Noh lagi. Sekarang lah. Duduk peluk-peluk kawan oi. Okey, sekarang pengantin diberi nasihat tentang rumah tangga oleh inilah lembaga adat. Sekiranya ada masalah keluarga, macam mana nak selesaikan. Sekiranya suami melakukan kesilapan, isteri harus buat apa, kepada siapa yang untuk digadukan. Begitu juga sebaliknya. Dan nanti kedua belah pihak akan berbincang, memutuskan apa yang harus dibuat untuk pasangan tadi. Okey. Mereka akan menghadap 11 ahli lembaga adat ini. Nanti wali lelaki dan wali perempuan boleh merujuk sekiranya suami melakukan kesilapan, isteri harus mengadu kepada wali lelaki. Sekiranya lelaki pihak perempuan melakukan kesilapan, dan lelaki harus berjumpa dengan wali wanita. Dan kedua wali ini akan membincangkan dan memberi nasihat kepada pasangan tadi, sehinggalah ia tidak menepat atau tak dapat menyelesaikan dengan cara baik. Akan ada satu lagi perbincangan untuk memutuskan sama ada mereka terus bersama ataupun berlaku sesuatu penceraian. Itulah. Okey. Okey kan kawan, sekarang makan untuk keluarga lah. Beradab. Ini pengantin mak, pengantin lelaki, perempuan. Ini pengantin keluarga pengantin perempuan. Pengantin lelaki. Pengantin lelaki. Ayo.